Nama aku Azri, berumur 34 tahun, asal dari Taiping tapi sekarang kerja sebagai tukang baiki aircon di Shah Alam. Masa zaman muda dulu, aku pernah kerja macam-macam, termasuk jadi pengawal keselamatan. Tapi cerita yang aku nak kongsikan ni bukan pengalaman aku sendiri. Ini kisah benar yang berlaku kepada kawan aku sendiri. Kita panggil dia Yusdi. Dia pernah cerita benda ni dekat aku masa kami sama-sama kerja dulu. Aku pun masih ingat sampai sekarang sebab memang menyeramkan. Masa tu Yusdi bekerja sebagai pengawal keselamatan dekat sebuah hospital atas bukit. Aku tak nak sebut nama hospital tu, tapi siapa yang pernah kerja sana mungkin boleh agak tempatnya. Yusdi kerja shift malam dan tugas dia masa tu jadi pengawal ronda. Maksudnya dia kena jalan satu hospital tu ikut laluan yang ditetapkan dan buat clocking dekat checkpoint tertentu untuk bukti dia dah ronda kawasan tu. Malam tu macam biasa, Yusdi mula ronda. Dia jalan dari satu checkpoint ke satu lagi sambil perhati sekeliling. Memang kena sentiasa peka sebab dekat hospital tu kadang-kadang berlaku kes curi, kereta, motor, barang dalam kereta pun pernah hilang. Tapi nak cakap terus terang, sebenarnya kalau barang awam hilang, bukan sepenuhnya tanggungjawab pengawal. Tapi nak tak nak, pengawal juga yang kena hadap dulu bila jadi apa-apa. Yusdi pernah cerita, ada sekali tu sebuah kereta hilang padahal tuan kereta tu baru je naik ke atas dalam 5 minit. Bila dia turun balik, kereta dah tak ada. Biasanya kereta model lama macam Proton Wira memang selalu kena curi. Berbalik kepada malam kejadian tu, Yusdi dah sampai ke checkpoint terakhir. Kawasan tu terletak berdekatan bahagian kuarter staf atas puncak bukit. Waktu malam memang sunyi betul. Tak ramai staf yang duduk situ walaupun bangunan tu ada 3 blok. Setiap satu blok ada 3 tingkat. Sebab tu bila ronda waktu malam, rasa seram tu memang ada. Sampai je dekat sana, Yusdi ambil masa kejap lepak. Dia duduk dekat pondok kecil tepi blok tu, hisap rokok, nak tenangkan diri lepas ronda satu hospital. Tapi masa dia tengah nak habiskan tugas terakhir tu, tiba-tiba dia rasa macam ada orang perhatikan dia. Bila dia toleh ke kanan, dia nampak satu lembaga, berdiri kaku, berambut panjang, pakai baju putih yang nampak kusam dan kotor. Lembaga tu pandang je dia tanpa gerak. Yusdi tak sempat nak buat apa-apa, jantung dia macam berhenti, dia pengsan dekat situ juga. Esok paginya, bila shift baru masuk kerja, salah seorang pengawal lain perasan Yusdi tak balik dan tak muncul-muncul. Diorang mula cari satu hospital, tapi langsung tak jumpa. Ada juga yang ingat mungkin dia balik awal ke rumah sebab tak sihat ke apa. Tapi bila kawan dia telefon mak Yusdi, mak dia cakap Yusdi tak balik pun malam tadi. Jadi pencarian dimulakan sekali lagi, kali ni lebih menyeluruh. Kawasan sekitar hospital dan lereng bukit pun mereka periksa. Akhirnya, mereka terjumpa Yusdi dalam keadaan pengsan dekat atas tangki air hospital. Macam mana dia boleh sampai sana pun tak masuk akal. Tangki tu tinggi, tak ada tangga tetap dan kawasan tu memang jarang orang pergi. Bila Yusdi sedar, dia langsung tak ingat apa-apa. Dia cuma ingat benda terakhir yang dia nampak adalah lembaga perempuan berbaju putih tu. Lepas tu, semua gelap. Hospital tu memang dah lama orang cakap ada benda-benda pelik. Banyak staf pernah nampak kelibat langsuir, terutama sekali dekat Dewan Bedah. Ada yang kata langsuir tu suka datang bila ada banyak darah dan kadang-kadang nampak dia jilat darah dengan lidah panjang terjelir. Sebab itu, kerja malam dekat hospital tu memang bukan calang-calang. Bukan setakat kena berjaga untuk keselamatan, tapi juga kena kuat semangat. Yusdi lepas kejadian tu terus minta tukar tempat kerja. Dia tak sanggup dah nak ronda dekat kawasan tu malam-malam. Itulah kisahnya. Sampai sekarang, bila kami lepak-lepak dan cerita pasal pengalaman lama, kisah Yusdi tu memang tak pernah gagal buat bulu roma aku meremang.